أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta maaf, pagi ni, biasalah hari Senin kan. Hari Senin ni orang putih kata Mondays blues kan. Masing-masing rasa macam tak berapa nak ada mood. Tapi pagi ni sambil-sambil tu marilah kita teruskan pengajian kuliah duha kita. Di mana minggu lepas pun kita hanya berjaya buat sekali saja untuk siri kuliah duha kita, iaitu sirah. InsyaAllah minggu ni saya rasa tidak ada apa-apa halangan setakat makluman saya ni. Kita boleh teruskan setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni kita akan buat kuliah duha straight lah. Di mana Isnin, Selasa kita akan baca sirah, Rabu, Khamis kita akan baca kitab doa dan zikir. Mudah-mudahan insyaAllah ada keberkatan dan ada manfaat untuk semua. Terima kasih yang mana yang berkesempatan untuk meluangkan masa duduk bersama-sama kita mengambil mutiara-mutiara ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan keberkatan, limpahkan kebaikan di sebalik majlis ilmu, majlis ilmu yang secara maya ni kan. Tambah sekarang tengah musim-musim hujan ni. Saya tahu dekat KL hujan, dekat Kelantan pun hujan. Kami di Perak, di Ipoh ni pun tengah hujan daripada semalam. Jadi kita doakan kebaikan. Moga-moga hujan yang turun ini membawa rahmat kepada kita. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua daripada sebarang sebarang malapetaka lah, daripada sebarang bala bencana dan musibah. Dan kita harap, kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji, moga Allah Subhanahu Wa Taala beri semua kekuatan. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala gantikan musibah mereka dengan perkara yang lebih baik, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung lagi pengajian sirah kita daripada kitab Fiqh Al-Harakah daripada Sirah Nabawiyah, di mana kita sudah membicarakan beberapa kelompok ataupun beberapa keadaan negara orang-orang pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kita dah baca apakah keadaan dan situasi pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bahawasanya pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kita baca macam mana keadaan orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab kan. Bagaimana kehidupan mereka yang cukup jauh daripada panduan agama, cukup jauh daripada cahaya. Mereka menyembah berhala, mereka menanam anak perempuan, mereka menisbahkan anak perempuan itu sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Jadi semua itu kita telah bacakan keadaan orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab pada zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir lagi. Sebelum Rasulullah lahir, apakah keadaannya? Manusia pada waktu itu cukup berada dalam kesesatan, jauh daripada agama dan amat memerlukan dan berhajat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sentuh juga apakah keadaan di negeri Rom. Negeri Rom pada sebelum ini mereka mengikut paduan daripada Rasul yang diutuskan kepada mereka, iaitu pada orang-orang yang disebut sebagai Nasrani, orang Kristian. Tetapi akhirnya mereka juga berpaling daripada ajaran Nabi SAW.
mereka berpaling daripada ajaran Rasul yang telah diutuskan kepada mereka alaihimussalatu wassalam, yang akhirnya membawa mereka kepada penyelewengan akidah, kemudian membawa kepada mereka kesesatan dan kegelapan yang nyata. Jadi hari ini kita nak sambung lagi bacaan kitab kita. Keadaan pada bumi sebelum daripada kelahiran Rasulullah itu bagaimana? Iaitulah seperti mana yang ditulis oleh penulis di sini. Apakah keadaan dan cara hidup orang-orang Yahudi pula? Orang-orang Yahudi. Apakah keadaannya sebelum tibanya Rasulullah SAW, datangnya Rasulullah SAW sebagai utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang nak membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Bagaimana keadaan orang-orang Yahudi sebelum lahirnya Rasulullah SAW? Baik, yang ketiga kata penulis Yahudi, bangsa Yahudi. Bangsa yang pernah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Harun alaihi salatu wassalam, dan nabi-nabi yang lain. Kitab Taurat diturunkan kepada mereka sebagai petunjuk dan pertolongan bagi membebaskan mereka daripada berterusan menjadi mangsa kezaliman dengan cara yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lain. Namun begitu, mereka menjadi umat yang tidak layak menjadi contoh yang baik kepada manusia kerana penyelewengan akidah dan lain-lain. Bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Al-Quran mendedahkan sifat-sifat jahat mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita bangsa Yahudi. Kalau sebelum ni kita cerita berkenaan dengan bangsa Nasrani ataupun Kristian, mereka ini bukannya lawan nabi-nabi yang diutuskan. Mereka bukan tak terima, tapi mereka terima. Cuma sampai satu fatrah, satu zaman, mereka berpaling daripada ajaran nabi-nabi yang telah diutuskan kepada mereka itu. Itu cerita orang Nasrani. Tetapi orang Yahudi ini ceritanya lebih teruk dan lebih hebat lagi. Nabi mereka masih hidup. Mereka boleh melawan cakap Nabi dan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Bahkan sampai tahap bukan setakat lawan cakap Rasul, bukan setakat lawan cakap Nabi, tetapi sampai tahap mereka ni nak bunuh Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka ni. Ini lagi hebat. Sebab itu kita, seperti mana yang saya sudah sebut, kita hari-hari dalam solat 5 waktu kita, dalam setiap rakaat kita ini, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini jangan jadi perangai macam orang-orang Nasrani dengan orang Yahudi. Dalam surah Fatihah kita tu kan, yang kita baca setiap kali solat, ada doa kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini tidak bersikap dengan sikap orang-orang Nasrani, dengan sikap orang-orang Yahudi. Di mana? Pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin ini adalah ulama tafsir menceritakan bahawasanya dua ini adalah golongan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yahudi dengan Nasrani. Yahudi dengan Nasrani. Al-maghdubi alaihim, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Siapa dia? Iaitu orang-orang Yahudi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang Yahudi? Kerana mereka tahu kebenaran, tapi mereka tak nak ikut kebenaran. Ini perangai orang Yahudi. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap solat kita, janganlah kita hidup kita ini, kita tahu tentang kebenaran, tapi kita tak nak terima kebenaran. Bahkan kita lawan lagi kebenaran. Itu satu perkara yang kita kena jauh dalam hidup kita. Kita minta hari-hari perlindungan dalam setiap solat kita kan. Kita solat 5 kali sehari. Dua kali baca Fatihah waktu subuh, 4 kali baca waktu zuhur, 4 kali baca waktu asar, 3 kali baca waktu maghrib, 4 kali baca waktu isyak. Berapa banyak kita minta doa pada Allah setiap hari supaya kita ini tidak bersikap dan berakhlak dengan akhlak orang-orang Yahudi yang tahu tentang kebenaran, tapi kita tak nak terima kebenaran, tak nak ikut kebenaran. Kita tahu ini daripada Al-Quran. Kita tahu ini hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu kena buat sekian. Hukum dalam Islam kena buat sekian. Tapi kita tak nak terima kebenaran. Itu sikap orang-orang Yahudi.
Yang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sikap orang-orang Yahudi ini. Tapi Yahudi lagi teruk. Banyak kisah-kisah diceritakan dalam Al-Quran kan. Sampai tahap mereka ni bunuh Rasul. Bunuh Rasul. Sampai tahap bunuh Rasul. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuala Lipis hadir Hogoh Jelai. Masya Allah. Ahlan wa sahlan pada Ustaz Akhi Zaini Talib. Haji Zaini Talib. Jadi itu cerita orang Yahudi. Yang kita minta hari-hari supaya kita tidak bersikap dan bersifat dengan sifat orang-orang Yahudi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala murka. Allah murka lah. Kita dah tahu kebenaran, yakin benda itu betul, maka kita tidak ikut. Sama dengan keadaan bila mana Nabi SAW, Nabi kita ini diutuskan, memberitahu Rasulullah itu betul. Memberitahu Rasulullah itu betul merupakan utusan Allah. Disebut dalam kitab mereka. Mereka yakin. Tetapi mereka tak nak ikut. Tak nak ikut Rasulullah. Sebab apa? Sombong. Sebab apa? Bongkak. Sebab apa? Dengki dengan Rasulullah SAW. Maka mereka ini adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Allah Subhanahu Wa Taala benci. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu mengikut kebenaran sedangkan mereka tahu hakikat kebenaran tersebut. Ini cerita orang-orang Yahudi. Jadi yang kedua kita dah cerita sebelum ni, Nasrani. Ad-dhalin, yang tidak tahu langsung kebenaran. Pasal apa? Pasal terlalu jauh sangat dengan agama. Terlalu tak ambil peduli sangat pasal hukum hakam. Terlalu langsung tinggalkan agama, pisahkan agama dalam kehidupan mereka, maka dia menjadi sesat, sesat-sesatnya. Ada urusan agama pun dia campur aduk. Yang halal dia campur dengan yang haram. Yang mana yang betul, yang mana yang salah, dia ubah-ubah sesuka hati. Maka itulah yang dimaksudkan dengan mereka-mereka yang sesat, seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam solat, yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dua golongan dalam surah Al-Fatihah berkenaan dengan sikap yang kita kena minta sangat-sangat jauh daripada Allah, jauh daripada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada kita, iaitu sikap orang-orang Yahudi dengan orang yang Nasrani. Jadi cerita orang Yahudi ni lagi teruklah. Bukan setakat mereka ini pada ketika zaman paling banyak Rasul diutuskan ialah bangsa Yahudi. Tetapi semua Rasul punya teruknya, degilnya bangsa Yahudi ini, banyak Rasul pun diutuskan, mereka masih tidak mahu terima kebenaran. Banyak Rasul diutuskan, mereka sampai tahap melawan Allah, melawan Rasul, sampai tahap mereka nak sembelih, nak bunuh para Rasul yang diutuskan kepada mereka. Ini jahat teruknya perangai Yahudi ini. Baik, kita sambung lagi bacaan kitab kita ini. Disebut antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut berkenaan hal demikian ialah, apa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil daripada Al-Quran yang menceritakan tentang teruknya perangai orang-orang Yahudi ini. Pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 75. Surah Al-Baqarah ayat 75. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun." Maksudnya, sesudah kalian wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, apakah kalian masih menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kalian sampaikan itu, sedangkan ada satu puak daripada mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Ini perangai orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan dalam Al-Quran. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, kepada orang Islam, aku dah ceritakan banyak daripada ayat-ayat sebelum pada ini, betapa kerasnya hati Yahudi ini, berapa jahatnya perangai Yahudi, berapa buruk huduhnya perangai orang Yahudi ini. Maka adakah kamu yakin, adakah kamu masih lagi nak menaruh harapan bahawasanya mereka beriman, sedangkan mereka itu tahu kebenaran. Mereka tahu bahawasanya kamu ni wahai Rasulullah, kamu ni wahai Muhammad, Rasulullah, pesuruh Allah, benar agama kamu ini, tapi hati mereka keras, dan mereka itu sifatnya suka mengubah-ubah kitab walaupun mereka tahu perbuatan mereka itu salah. Ini perangai orang-orang Yahudi
ya Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam Al-Quran. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya pada surah Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Apa lagi perangai orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ini, terjemahan dia? Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini adalah daripada sisi Allah. Mereka berbuat baik untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Mereka berbuat demikian untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Oleh itu kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Ini seterusnya nukilan daripada Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merekodkan sikap dan sifat orang-orang Yahudi ini, iaitu mereka menipu dengan menulis kitab Taurat itu. Mereka tulis, mereka kata inilah kitab Taurat. Bukan setakat mengubah kitab Taurat, kadang-kadang dia masukkan pula benda yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis kitab kan, dia tulis, kata ini kitab Taurat. Sebab itu di sisi mereka ini, di sisi orang-orang Yahudi, mereka tak ada kitab rujukan yang betul-betul, yang asli daripada apa yang telah dibawakan oleh nabi-nabi mereka, baik daripada Nabi Musa, baik daripada Nabi Harun. Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka menyeleweng daripada agama mereka. Dan ini juga satu sikap yang kita kena jauhi, sahabat-sahabat sekalian. Kita kena jauhkan diri kita daripada kita ini berani-berani mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita berani-berani mengatakan yang bukan hukum Allah itu hukum Allah. Ini sebab ini salah satu daripada sikap Yahudi. La'natullahi alaihim. Sebab itu mereka ini, perangai mereka ini melangkaui daripada fitrah manusia. Kalau dah Tuhan pun dia berani lawan, apa lagi dia tak takut atas dunia ni. Sebab itu kita tengok begitu kejamnya mereka melaksanakan pembantaian demi pembantaian, kerosakan demi kerosakan terhadap saudara-saudara kita di Gaza sana. Sebab itu yang berlaku kepada saudara-saudara kita di sana. Sebab itu sikap, dan kita boleh ambil pengajaran. Kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani-berani melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat berani melawan hukum Allah, kita berani-berani ubah pula hukum Allah. Kita berani-berani pula buat satu peraturan baru, satu undang-undang baru, satu ketetapan baru yang bukan daripada Allah. Kita kata ini daripada Allah. Maka itulah sikap yang akan mematikan sifat manusiawi dalam diri kita. Kita akan menjadi seteruk bangsa yang paling teruk seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Kita akan jadi sehina-hina, sejijik-jijik bangsa yang tidak ada perasaan manusiawi, kemanusiaan dalam diri dia. Sehingga semua undang-undang dia boleh langgar. Semua jadi lebih teruk daripada binatang. Yang mana kita lihat dan kita saksikan pada zaman kita yang kita hidup pada hari ini. Jadi sebab itu, hati-hati kita daripada kita berani-berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita berani-berani mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari kita berani-berani untuk kita menentang, melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana bimbang esok-esok kesannya bukan setakat kesan kerosakan yang kita buat melalui langgarnya kita terhadap hukum Allah itu, tetapi kesannya takut diri kita. Diri kita ni jadi berubah terus. Jadi hilang sifat manusiawi. Jadi seburuk-buruk manusia, jadi seburuk-buruk bangsa. Seperti mana bangsa yang kita lihat pada hari ini membantai saudara kita di sana. Jadi sebab itu, hati-hati bila kita mana berhadapan ataupun bila mana kita ada di hadapan kita ini hukum dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena patuh, kita kena ikut, kita kena taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi penulis letak kepada kita seterusnya? Ayat yang menceritakan tentang sikap dan sifat orang-orang Yahudi ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maksudnya, maka adalah patut setiap kali datang kepada kalian seorang rasul membawa satu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kalian. Kalian dengan sombong dan takbur menolaknya sehingga sebahagian daripada rasul-rasul itu kalian dustakan dan sebahagian yang lain pula kalian membunuhnya. Surah Al-Baqarah ayat 87. Surah Baqarah ni kalau kita nak kenal sikap orang Yahudi, bukalah surah Baqarah. Kebanyakannya menceritakan tentang sikap dan sifat orang-orang Yahudi ni. Panjang surah. Surah yang paling panjang menceritakan jahatnya bangsa yang bernama Yahudi ni. Kita sebut bukan kita nak bermain sentimen. Kita sebut bukan kita nak kata kita resis. Tetapi inilah bangsa yang memang tak boleh diajar. Yang sepanjang zaman, daripada zaman berzaman, bukan setakat zaman kita, tetapi punya degilnya mereka ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan kedegilan mereka ini dalam surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Jadi sahabat-sahabat kalau nak kenal perangai Yahudi ni macam mana, tadaburlah, hayatilah surah Al-Baqarah. Banyak menceritakan sikap-sikap, sifat-sifat bangsa Yahudi ini. Maka daripada ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana sikap orang Yahudi ini. Mereka mendustakan rasul-rasul mereka akibat daripada apa yang dibawa oleh rasul kepada mereka itu tidak kena dengan hawa nafsu mereka. Bila rasul-rasul mereka memerintahkan supaya beriman kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Bila rasul-rasul mereka menyatakan tentang hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila rasul-rasul datang menyatakan tentang kebenaran dan menyuruh mereka meninggalkan kebatilan. Bila mana mereka melihat bahawasanya seruan dan suruhan rasul itu tidak kena dengan dia punya hawa nafsu, maka dia meninggalkan, sombong, takbur, menolak seruan rasul tersebut. Sehingga dia dustakan rasul-rasul tersebut. Dustakan macam mana dia cakap? Dia cakap rasul-rasul ini pembawa khabar fitnah. Dia cakap rasul-rasul ini adalah pendusta. Rasul-rasul ini penipu. Rasul-rasul ini pemecah belah. Rasul-rasul ini sikap orang-orang Yahudi. Dengan mengatakan apa yang dibawa oleh rasul-rasul itu adalah perkara-perkara yang didustakan. Perkara-perkara yang merepek, yang tidak berasas. Ini sikap orang Yahudi. Rasul-rasul datang, bawa dalil, bawa hujah, bawa Al-Quran, bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka bila tengok tidak boleh jawab dengan hujah, tidak boleh datangkan hujah, mereka tahu yang Rasul itu bawa wahyu daripada Allah. Lalu apa mereka buat? Bukan mereka membalas dengan hujah, tetapi yang dia buat, dia dustakan. Dia kata Rasul-Rasul ini merepek. Apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini adalah dusta. Apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini adalah khayalan semata-mata. Apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini adalah tukang sihir semata-mata. Ini perangai orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan di dalam Al-Quran pada ayat 87 ini. Ini sikap. Sikap orang-orang Yahudi. Dia tak nak terima kebenaran. Dia lihat kebenaran itu tidak menguntungkan dia. Dia lihat kebenaran itu wahyu-wahyu, seruan-seruan, dakwah, risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu tak kena dengan hawa nafsu dia. Melanggar dengan apa yang dia sudah selesa hidup, menyembah hawa nafsu sendiri. Maka dia dustakan Rasul-Rasul. Dia palitkan Rasul-Rasul dengan pelbagai dakwaan-dakwaan. Dia cuba dijatuhkan Rasul-Rasul dengan fitnah dan kerosakan dan sebagainya. Dan sebahagian lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat mereka dustakan, bukan setakat mereka tolak, bukan setakat mereka cuba menjatuhkan dakwaan-dakwaan dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu dan naratif-naratif jahat, tetapi sampai ke tahap bila mana fitnah dan dustaan mereka itu tidak berjaya, mereka boleh sampai tahap membunuh para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka untuk mengeluarkan mereka daripada kesesatan. Itu yang berlaku sepanjang zaman
daripada bangsa yang disebut sebagai Yahudi ini. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ayat-ayat kalau kita nak baca berkenaan dengan sikap dan sifat orang-orang Yahudi ini. Subhanallah. Memang banyak sikap tercela mereka akibat daripada mereka sombong, takabur, tak nak terima kebenaran, tak nak tunduk pada kebenaran. Lalu mereka menjadi seburuk-buruk bangsa. Bahkan sampai tahap agama mereka, agama Allah. Allah pun mereka berani lawan. Allah pun mereka berani lawan. Ensiklopedia Yahudi menyatakan, kemurkaan para nabi dalam kalangan Bani Israel terhadap penyembah berhala menunjukkan fahaman keberhalaan juga berlaku dalam kalangan Bani Israel. Apa yang disebutkan di atas membuktikan bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diselewengkan sehingga tidak lagi mempunyai nilai yang sebenar. Maka disebut di sini, penulis sebut pada kita sahabat-sahabat sekalian, selain daripada keadaan Yahudi yang sesat, yang jauh, yang tidak mahu menerima kebenaran, yang mendustakan para rasul, yang membunuh para rasul, ada juga dinyatakan ada di kalangan Yahudi ini bila mana mereka jauh daripada untuk menerima seruan Nabi yang telah diutuskan, mereka menyembah berhala. Ada juga fahaman orang Yahudi ini bila mana sampai satu tahap dia jauh sangat daripada petunjuk daripada Allah, wahyu daripada Allah berkenaan dengan agama mereka, akhirnya membawa mereka menyembah mana? Menyembah berhala. Dia sembah berhala. Ini membawa mereka menyembah berhala. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bila mana akhirnya seseorang itu dia tak nak terima kebenaran. Seseorang itu dia berpaling dengan kebenaran. Walaupun kadang-kadang dia masih berada pada kedudukan yang dia masih menyembah Allah. Dia masih yakin Allah itu Tuhan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang ada hukum hakam yang dia tak boleh terima. Ada hukum hakam yang dia tak nak ikut. Ada hukum hakam dia tak nak pakai dalam hidup dia. Mungkin pada ketika itu dia masih menyembah Allah. Mungkin pada ketika itu dia masih mengakui bahawasanya Allah itu Tuhan. Allah itu yang layak disembah. Tetapi ada hukum hakam yang dia tak nak terima. Dia tak nak ikut. Maka akhirnya dia akan membawa manusia itu pada akhirnya pada mana? Dia akan menyembah berhala. Dia akan mensyirikkan Allah. Sebab apa? Sebab kalau satu hukum pun dia boleh terima untuk tidak ikut. Kalau ada beberapa hukum dia boleh berani untuk tinggalkan. Kalau ada beberapa hukum dia boleh berani untuk lawan cakap Allah. Walaupun perkara itu kecil. Maka perkara kecil inilah sahabat-sahabat sekalian yang akan boleh membawa kita kepada perkara yang lebih besar, iaitu wal'iyadzubillah, mensekutukan Allah, meninggalkan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita kena hati-hati ni sahabat-sahabat sekalian. Jangan pernah terdetik dalam hati kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita satu keadaan di mana kita berani-berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berani-berani meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berani-berani kita melaksanakan dosa, kita rasa tak apalah, kecil saja, sikit saja. Tinggallah sekejap, ataupun aku buat dosa ni kecil saja. Tak ada apa-apalah, walaupun kita tahu benda itu haram. Kita tahu benda itu berdosa, kita kata tak apalah, tak apalah. Jangan. Kerana kita bimbang dan kita risau kalau kita kata tak apalah, itu akan membawa kepada titik akhirnya kita wal'iyadzubillah, na'udzubillah, sangat-sangat kita minta jauh, kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benda ini telah ditunjukkan sepanjang sejarah. Bagaimana orang Yahudi ini pada permulaannya dia melawan para rasul. Dia meninggalkan kebenaran. Dia tak nak terima panduan wahyu daripada Allah, risalah daripada rasul-rasul mereka. Sehingga akhirnya mereka menyembah berhala, meninggalkan sembahan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga. Benda yang kecil itu, itulah satu ruang yang dinantikan oleh syaitan untuk merosakkan hidup manusia, supaya manusia menjadi sesat. Bila kita cerita jahatnya syaitan ni, jahatnya iblis ni, kalau kita fikir balik sejarah iblis kan,
Kita tengok sejarah Iblis. Lanatullahi alaih. Dia tu buat dosa apa sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat tak apa cerita Iblis? Sebab apa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah dia mensyirikkan Allah? Adakah dia tak percaya Allah itu sebagai Tuhan? Adakah dia itu sembah selain daripada Allah? Tidak. Kita baca sirah, kita baca sejarah, kita baca ayat Al-Quran. Bagaimana Iblis ini di syurga menjadi rujukan para malaikat. Punya hebat dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita punya hebatnya dia menyembah Allah. Dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa sebab dia dilaknat oleh Allah, dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga? Sebab apa? Bukan sebab dia syirikkan Allah, bukan sebab dia tak sembah Allah, bukan sebab dia tak percaya Allah, tetapi sebab angkuh, sombong, tak nak taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita setan Iblis. Cerita Iblis. Lalu sebab dia tak nak taat untuk sujud seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun kena begitu, kena fikir. Bukan kena begitu maksudnya tiru setan tu, tidak. Tiru Iblis tu, tidak. Tapi kita pun kena fikir juga. Pengajaran yang kita boleh ambil, jangan kita rasa apa-apa dosa yang kita nampak remeh itu remeh. Jangan melihat dosa itu satu benda yang remeh. Kerana kita tak tahu kalau benda itulah yang menyebabkan kita wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau. Seperti mana yang berlaku pada Iblis. Sebab ada setengah manusia dia ingat kan. Dia kata tak apalah. Aku buat dosa ni sikit je, tak semayang sekali je, sama hari ni aku semayang je. Nampak? Bukannya aku tak sembah Allah pun, bukannya aku tak percaya pada Allah pun, bukannya aku kafir pun. Nampak? Sebab apa? Sebab dia meremehkan dosa. Tak apalah togok arak setitik dua, bukannya togok banyak-banyak pun. Apalah sangat kan? Nampak? Ini pemikiran yang ditanam oleh mereka-mereka yang melihat dosa itu sebagai satu benda yang remeh. Bukannya aku kafir pun, bukannya aku tak sembah Allah pun. Nampak? Padahal kalau kita lihat daripada cerita Iblis ini, dia punya jahatnya bukan sampai tahap dia menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Tetapi hanya dia tidak taat kepada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dia dan akhirnya menghalau dia daripada syurga dan akan mengazab dia setelah mana dibangkitkan manusia pada hari akhirat kelak. Jadi jangan kita meremehkan dosa. Sebab tu kita ini apa saja perintah Allah kita kena patuh, kita kena taat. Perintah Allah nombor satu dulu. Hukum Allah nombor satu dulu. Jangan kita kata nantilah, tak apalah buat sikit, tak apa, tak boleh. Kita kena menjadi nombor satu. Bila mana mari perintah Allah, kita tahu dikhabarkan kepada kita hukum dalam Islam, dalam hukum Allah bagi tahu begini dalam Al-Quran. Hukum Nabi SAW bagi tahu begini dalam hadis. Kita kena yang pertama, kena ikut. Itu tanda kita menyerah diri betul-betul. Taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua kekuatan dan hidayah untuk kita menjadi yang pertama, tunduk, patuh, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan dan lindungi kita daripada sebarang musibah dan bencana yang dibawa oleh syaitan dan iblis-iblis yang cuba untuk menyesatkan dan merosakkan manusia, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi itu cerita keadaan bangsa Yahudi pada zaman sebelum daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada bab membincangkan apa keadaan dunia sebelum lahirnya Nabi SAW dan diutusnya Nabi SAW kepada manusia ini. Baik, itu yang ketiga, cerita tentang bangsa Yahudi. Yang keempat, di sana terdapat sebuah negeri disebut sebagai negeri Parsi. Negeri Parsi. Parsi merupakan kuasa besar dunia di samping Rom. Maknanya ketika sebelum zaman Nabi SAW lahir ke dunia, antara kuasa besar selain kita cerita daripada negara Rom, ada negara Parsi. Parsi juga merupakan salah satu kuasa besar dunia. Macam kita lah, kita hari ini ada Amerika, ada Rusia kan, kuasa-kuasa besar dunia.
ada apa China dan macam-macam lagi lah kuasa besar dunia. Jadi pada zaman Rasulullah tu ada Rom, ada Parsi. Dan juga dianggap sebagai sebuah negeri yang paling maju dari aspek kemedaan. Parsi paling maju. Malah turut menjadi medan kepada lahirnya pelbagai falsafah karut-marut yang mengajar manusia agar bersifat seperti binatang. Ini cerita negeri Parsi. Antaranya ialah falsafah ajaran Zoroaster yang menjadi pegangan golongan bangsawan. Ajaran tersebut memberikan kelebihan kepada pengikut-pengikutnya untuk berkahwin dengan ahli keluarganya, yang diharamkan berkahwin seperti ibu, anak perempuan dan saudara perempuannya. Sehingga kan Yazdegerd II yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 telah berkahwin dengan puterinya, malah banyak lagi contoh kerutuhan akhlak yang dahsyat. Jadi penulis bagi tahu pada kita negeri Parsi ini sebuah negeri yang maju dari sudut kemodenan, dari sudut kebendaan. Namun mereka juga tidak mempunyai agama yang betul, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya apabila agama yang sepatutnya meluruskan kehidupan manusia, mereka ini menjadi sesat sesat-sesatnya. Bahkan menjadi lebih teruk daripada binatang. Sebab itu pelajaran yang kita belajar daripada bab yang pertama ini, kita melihat bagaimana sesatnya manusia, teruknya kehidupan manusia, jauhnya kehidupan manusia ini apabila tidak dipandu dengan agama. Antaranya negara Parsi ini. Mereka diceritakan wujud falsafah-falsafah yang karut-marut yang disebut sebagai falsafah Yunani. Macam-macam. Ajaran mereka telah memberi kelebihan sehingga boleh berkahwin dengan ahli keluarga. Mak boleh kahwin dengan anak, anak boleh kahwin dengan mak. Cucu boleh kahwin dengan nenek dan sebagainya. Berkahwin. Kita hari ni boleh rasa tak boleh bayang, rasa teruk kan? Rasa jijik perlakuan yang disebut sebagai sumbang mahram ni. Sebab apa kita rasa begitu? Sebab kita ada agama. Kita diajar dengan agama kita bahawasanya benda itu salah, benda itu teruk, benda itu tidak bertamadun. Hanya binatang saja yang buat perkara-perkara tersebut. Bahkan ada di sana binatang yang tak buat begitu. Ada. Disebut antaranya unta. Unta ni dia memang tak kahwin jenis anak, tak ada. Dia special macam binatang-binatang lain. Kalau kucing biasa kita tahulah kan. Anak dengan mak, mak dengan anak dan sebagainya, bapak dengan anak, memang binatang biasalah. Tetapi ni manusia, bila mana jauh daripada panduan wahyu, jauh daripada panduan tunjuk ajar daripada Tuhan, maka jadilah seperti binatang. Bahkan lebih teruk daripada binatang, kerana ada setengah binatang tu tak begitu. Macam contohnya unta. Sebab tu unta ni special. Disebut dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah suruh tengok. Tidakkah kamu lihat hebatnya penciptaan makhluk yang bernama, tidakkah kamu lihat makhluk yang diciptakan yang bernama unta ni? Bagaimana dia diciptakan? Kerana unta ni binatang yang unik, yang tidak seperti binatang. Maka manusia yang hidup lebih daripada unta ni lebih teruk daripada binatang. Bila mana jauh daripada petunjuk syariat, jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berlaku pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ke tahap pemimpin-pemimpin mereka. Raja yang disebut, nama raja ni Yazdegerd. Yazdegerd II. Dia pemerintah pada pertengahan abad ke-5. Berkahwin dengan anaknya sendiri. Bahkan banyak lagi contoh keruntuhan akhlak yang dahsyat. Di Parsi juga lahirnya ajaran Mazdak yang mengisytiharkan bahawa manusia itu hendaklah bebas dalam memakai dan menggunakan apa sahaja, seperti menggunakan air serta api. Begitu juga segala harta dan perempuan. Semuanya menjadi halal dengan tidak ada apa-apa batas dan sempadan lagi. Ini agama Mazdak. Agama pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW di Parsi. Nama agama tu agama Mazdak. Agamanya apa? Agamanya tidak ada apa-apa batas. Semua manusia bebas untuk buatlah apa saja. Tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa batas.
Ni cerita agama yang disebut sebagai mazdak. Zaman kita ni rasanya ada juga satu pemikiran yang kita sebut sebagai mazdak juga. Kan? Sama. Bukan boleh kita sebut. Tapi sama. Pemikiran yang tak nak terikat. Nak bebas. Boleh bebas. Tidak ada apa-apa ikatan langsung pada dia. Itu kita panggil fahaman liberal. Fahaman liberal. Liberate. Dia nak bebas. Manusia ni jangan diikat dengan sebarang undang-undang. Jangan diikat dengan sebarang agama. Jangan diikat dengan apa-apa. Manusia bebas nak buat apa. Nak pergi mencuri ke, nak pergi merompak ke, nak pergi membunuh ke, nak pergi berzina ke, nak pergi sumbang marah. Manusia bebas. Ini fahaman liberal. Sama mazdak juga. Fahaman dia, agama yang dianuti pada zaman Parsi dulu sebelum lahirnya Rasulullah SAW, supaya mereka bebas. Maka manusia bila sudah tidak ada undang-undang yang boleh mengikat mereka, tidak ada agama yang boleh mengikat mereka, maka dia menjadi lebih teruk daripada binatang. Ini juga fahaman mazdak yang bebas, penganutnya bebas untuk buat apa saja tanpa ada sempadan. Maka dia jadi teruk keadaan. Kita hari ni kita sebut tadi ada pemikiran yang disebut sebagai liberal. Itu sebab hari ni orang tu nak mengaku dia lelaki ke, dia perempuan ke, padahal dia tu lahir lelaki, dia nak mengaku perempuan. Tak apa. Jangan diikat dia dengan gender pun, dengan jantina pun dia tak nak terikat. Punya nak bebas sebebas-bebasnya. Itu teruk pemikiran orang macam ni kan. Yang perempuan lahir perempuan nak mengaku lelaki ke, sampai sekarang yang lebih teruk lagi. Yang tak nak mengaku manusia. Dia kata saya ni badan saja manusia, lahir-lahir sebenarnya saya ni kucing, saya ni anjing. Betul, berlaku. Jadi mereka pun duduk macam anjing, berjalan macam orang elok-elok berjalan 2 kaki, dia nak berjalan 4 kaki. Berjalan 4 kaki. Ini betul berlaku. Kalau kita tengok di media sosial, banyak tunjuk bagaimana sakitnya mental orang-orang sebegini. Tak nak terikat, nak bebas, liberal. Sebab itu sampai ke tahap hari ini dia membawa kepada jenayah pun. Jangan bagi hukuman mati, jangan bagi hukuman yang berat-berat, itu bukan manusiawi, kena bebas. Itu masalah yang berlaku bila mana manusia ini nak bebas. Sebenarnya bukan bebas. Dia bukan bebas. Dia sebenarnya terikat, dirantai dengan hawa nafsu dia sendiri. Yang memang tidak susah pun untuk manusia, mana-mana manusia buat. Dia tunduk, dia rantai, diikat diri dia dengan hawa nafsu. Maknanya dia tidak bebas sebenarnya. Dia dirantai dengan hawa nafsu. Orang yang betul-betul bebas ialah orang yang berjaya melawan hawa nafsu dia. Tunduk kepada ajaran Islam, tunduk kepada Allah. Itulah sebenarnya orang yang bebas. Kalau orang yang tak bebas, dia tunduklah, nafsu nak begini, dia buat begini. Nafsu nak begitu, dia buat begitu. Maka tidak bebaslah. Dan dia membawa pada krisis yang lebih teruk, kerosakan yang lebih teruk. Tengok hari ni sampai ke tahap hukum jenayah pun. Hukum bunuh tak boleh, hukum ni tak boleh, hukum ni tak boleh, kena bebas. Pada apa? Tak payah hukum langsung. Tak payah hukum. Biar orang nak merompak, orang nak mencuri, orang nak merogol, apa saja dia buat, biarkan manusia bebas. Begitu ke kita nak hidup dalam keadaan dunia pada hari ini? Kita nak pilih keadaan sebegitu kita nak hidup. Sebab itu perlunya undang-undang. Sebab itu perlunya satu ketetapan supaya manusia ini boleh jadi manusia. Bukan manusia ini menjadi lebih teruk daripada binatang bila mana sudah tidak ada undang-undang. Jadi mereka-mereka yang mengamalkan fahaman supaya tak nak terikat, bebas melakukan apa-apa saja, ini bukan setakat pernah diamalkan oleh penduduk-penduduk di negeri Parsi, tetapi kita boleh jumpa juga pada zaman kita ini akibat daripada tidak mahu tunduk ataupun ikut pada ajaran Islam. Jadi rupanya bukan zaman kita je ada liberal, zaman dulu pun ada juga. Lebih teruk lagi kan. Tak tahu mana teruk, wallahu alam lah, mana lebih teruk, zaman dulu ke zaman ni, wallahu alam. Baik, sambung lagi. Maharaja-maharaja Parsi pula mendakwa bahawa dalam diri mereka mengalir darah Tuhan. Oleh itu rakyat hendaklah menyucikan dan memuja mereka seperti Tuhan. Apa sahaja yang dilakukan oleh raja itu, walaupun perbuatan yang jahat, hendaklah dianggap baik dan mulia.
Sehingga semua rakyat dipaksa memberikan ketaatan kepada raja itu sama seperti taat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cerita dalam bab akidah pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri-negeri Parsi ini, mereka menganggap raja-raja itu sebagai Tuhan. Mengalir pada badan mereka ini darah-darah Tuhan. Ini fahaman orang Parsi ya, fahaman orang Parsi. Lalu apa saja yang dibuat oleh raja-raja itu mereka anggap sebagai Tuhan. Mesti dianggap sebagai baik dan mulia. Walaupun benda itu sangat merepek. Jadi kita tengoklah. Memang kalau kita minat mengkaji sejarah, kita baca peraturan-peraturan daripada zaman tamadun Parsi ini, banyak yang pelik-pelik. Tetapi nak buat macam mana? Raja itu Tuhan, tak boleh dilawan. Apa yang dibuat oleh raja tu walau merepek macam mana pun kena ikut, kena faham, kena patuh. Siapa yang tak patuh, benda itu dianggap melawan Tuhan. Mana dia menganggap sebagai raja tu sebagai Tuhan. Jadi ini yang berlaku bila mana tidak ada agama yang mengikat, yang mengajar kita hakikat siapakah Tuhan yang sebenar. Siapakah pemilik kuasa yang sebenar. Yang menyebabkan raja-raja ni walaupun diberi kuasa yang sedikit, dia merasakan dialah yang paling berkuasa. Dialah yang Tuhan. Maka menyebabkan manusia itu makin sesat dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berada pada tampuk yang tertinggi, maka dia akan cenderung untuk melakukan kezaliman. Dia akan buat sesuka hati dia, tanpa menghiraukan orang lain, walaupun perkara itu sangat jahat dan zalim kepada orang lain. Selain itu, di Parsi juga lahirnya agama Majusi. Dengan penganutnya menyembah api, rakyat Parsi juga pernah mempunyai syariat dan akhlak, tetapi ditenggelami oleh fahaman jahiliyah yang tebal setelah berlalunya tempoh masa yang panjang. Maka nak cerita di sini, bagaimana di Parsi mereka menganut agama Majusi, iaitu mereka menyembah api. Bila dah tak ada sangat Tuhan, jauh sangat, jahil sangat mengenai hakikat siapakah Tuhan yang sebenar, maka akhirnya mereka mencari sembahan. Sebab manusia ini memang kita tak boleh lari. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini, kita ada fitrah untuk menyembah. Sebab kita ni makhluk. Kita ni adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah sesuatu. Jadi kita yang faham Islam ini, kita belajar Al-Quran, kita beriman pada ajaran-ajaran Rasulullah ini, maka kita akan menyembah Allah. Tetapi kalau kita berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mencari sesuatu yang selain daripada Allah untuk disembah. Sebab apa? Sebab jahil lah pada hakikat dan petunjuk daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana-mana pun manusia ni akan cari juga sesuatu untuk disembah. Sebab memang fitrah kita ini diciptakan untuk menyembah. Untuk menyembah. Maka sebab itu, bila kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencari sesuatu yang lain untuk kita sembah. Kalau kita bertindak untuk berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu yang telah berlaku pada tamadun, negara-negara, manusia-manusia yang hidup sebelum daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada mereka jahilnya hakikat tentang siapakah Tuhan yang telah menciptakan mereka. Apakah tujuan untuk mereka hidup di atas dunia ini. Maka sebab jahil, tak tahu, maka dia mencari sesuatu yang lain untuk disembah. Maka lahirlah agama-agama yang bertentangan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Lahirnya agama Majusi, menyembah api. Sebab apa? Sebab memang fitrah dia tu nak mencari sembahan. Mungkin ada sana pada zaman kita ni yang kita sebut golongan yang disebut sebagai ateis. Mereka tak percaya Tuhan. Walaupun mereka ini menentang fitrah mereka sendiri, melawan fitrah mereka sendiri untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi pada akhirnya, pada hakikatnya, mereka tetap akan cenderung untuk mencari sesuatu untuk mereka sembah.
Tak percaya, cuba ambil atheist tu, kita pergi campak dia kat laut, tengah-tengah bergelora tu, mesti dalam hati dia cenderung untuk meminta tolong kepada sesuatu, berhajat kepada sesuatu. Maka ini yang kita lihat besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman terhadap agama Islam. Bila mana kita faham tentang hakikat Allah itu sebagai Tuhan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang kita kena sembah. Bila mana kita berada pada titik sangat-sangat yang runcing dalam kehidupan kita, sangat-sangat sempit dalam kehidupan kita, kita tak tahu yang mana satu yang boleh membawa menentukan hidup mati kita. Waktu itu, bila kita berada dalam kesempitan, kita yang belajar agama, kita yang faham agama, kita yang menganut agama, menyembah Allah ini, kita akan kembali kepada Allah. Itu nikmat sebenarnya. Terdengar cerita-cerita sahabat-sahabat kita yang pergi ke Sumut kan, pergi Sumut flotilla tu kan. Dengar cerita pengalaman mereka. Bila mana saat mereka nak kena tangkap, bila saat mereka kena seksa dengan askar-askar Zionis ni, bagaimana mereka punya pengharapan, mereka punya mengadu, mereka punya zikir kepada Allah tu, pautan mereka kepada Allah itu merupakan satu nikmat. Bila mana mereka berada dalam keadaan yang sangat runcing dalam titik kehidupan mereka. Sampai sahabat-sahabat mereka yang pergi bersama yang bukan Islam jadi pelik, jadi curious, jadi tertanya-tanya. Tenang je mereka ni. Satu nikmat sebenarnya kita ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia selari dengan fitrah kita manusia mencari sesuatu untuk kita sembah, mencari sesuatu untuk kita berpaut di atas kehidupan kita, tambah-tambah lagi pada taat dan titik kehidupan kita yang paling bawah, yang paling jatuh, yang paling sempit, kita perlu berpaut kepada sesuatu. Maka bila kita yang mengenal Allah, yang mengetahui hakikat Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sembahan kita, maka kita akan berpaut dan berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang paling terbesar yang tidak dapat kepada orang-orang yang jahil tentang hakikat berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan pentadbir alam semesta ini. Baik, saya rasa cukuplah setakat itu. Kita ada 3 lagi keadaan ataupun golongan, apakah suasana keadaan masyarakat sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Kita ada negeri China, kita ada negeri India, kita ada Asia Tengah, Timur Jauh, Asia Tenggara. Semuanya diceritakan oleh penulis kitab kita ini, hafizahullah. Moga-moga kita dapat kesempatan untuk membacakan semuanya pada esok hari insya-Allah. Dan moga-moga perkongsian yang kita dapat pada pagi ini menyuntik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai akhirnya, marilah kita sama-sama menadah tangan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita daripada keberkatan majlis ilmu yang kita hadiri pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره. بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang mendengar perkataan-perkataan yang baik pada pagi ini. Lalu bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah, untuk mengikut yang terbaik daripadanya, untuk beramal yang terbaik daripadanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami syurga-Mu, ya Allah. Dan bantulah kami, rezekikan kami pada jalan untuk menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Daripada sudut perbuatan kami, dari sudut perkataan kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Dan jauhkan kami daripada jalan-jalan menuju azab neraka-Mu, ya Allah, dari sudut perbuatan dan perkataan kami, ya Allah.
اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua yang meluangkan masuk. Terima kasih yang tolong share, yang like, yang bagi gift. Masya Allah. Fadil Ustaz Ahmad Nazri. Terima kasih bagi Ros. Terima kasih semua. Terima kasih yang share, yang like, yang tap screen. Terima kasih yang menjadi sahabat Ahmad Syakir. Jumpa lagi insya-Allah pada esok hari pada waktu yang sama pukul 10. Kita masih lagi sambung tajuk sirah. Kemudian hari Rabu dan Khamis kita akan baca doa dan kita akan baca kitab-kitab yang menceritakan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang perlu diamalkan sebagai seorang Islam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memandu kehidupan kita dengan kehidupan yang terbaik dan kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.